Kalau hampa tahu lah yang kata belajar ilmu kalam sifat 20 ni bahaya, nescaya hampa nanti tengok dia tu macam singa. Hampa tengok ustaz tu sejak kata malam ni nak belajar qidam, hampa cunggik terus. Pi pasal malam ah. Rupanya kadang-kadang pi pasal malam bagus juga Pak Amir. Kadang-kadang pi pasal malam. Kalau di masjid duk pi mengaji ni malam ni kita nak belajar apa dia? Kaunuhu. Ikut saya kaunuhu. Semua kaya kaunuhu. Qadiman. Belajar. Turun pelan-pelan, start kereta pergi kena cendol tak mana-mana. Ya, kalau hantau masalah sifat 20 tu, kalau hantau masalah ilmu kalam tu, hang lari macam mana hang lari daripada singa. Sifat 20 ini memang dah termaktub pada Al-Quran. Yang mana sifat 20 ini separuh daripadanya ada lafaznya pada Al-Quran, dan separuh sifat 20 tak ada lafaz pada Quran tapi ada pada aspek makna. Apakah contoh? Kalau orang tanya mana bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah telah menerangkan sifat 20 pada Al-Quran, iaitu kita dah sebut tadi, dalam Quran memang dah ada sifat 20 sama ada pada aspek lafaz maupun makna. Daripada aspek lafaz, apakah contoh sifat-sifat 20 yang lafaznya ada pada Al-Quran? Seperti sama, basar, kalamu, qadiran, muridan, itu kesemuanya ada pada Quran. Apakah dalil ataupun apakah lafaz sama dalam Al-Quran? Dan juga basar, Allah kata pada surah Syura, wa huwas sami'ul basir. Nampak? Lafaz sama, sami', basar, basir ada pada Quran. Dan juga lafaz lain seperti kudrah. Apakah ada lafaz kudrah dalam Quran? Ada. Allah Ta'ala berfirman wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga lafaz hayyun. Adakah tidak pada Quran lafaz hayyun? Hayy, hidup. Ada pada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayy. Juga seperti lafaz kalam. Adakah tidak lafaz kalam pada Quran? Ada. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan juga begitu seterusnya. Sebahagian sifat 20 memang lafaznya ada pada Quran. Dan sebahagian sifat 20 yang kedua, lafaznya tidak ada pada Quran tapi ada pada aspek makna. Apakah contoh lafaz pada sifat 20 tak ada pada Quran tapi ada pada aspek makna? Seperti mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau kita buka Quran, kita carilah semua Quran, takkan kita jumpa perkataan mukhalafatuhu lil hawadis. Tetapi sekalipun lafaz tak ada, tetapi ada pada aspek makna. Apakah yang semakna seerti dengan mukhalafatuhu lil hawadis? Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' pada surah Syura. Maksudnya Allah Taala tak sama dengan segala sesuatu, maka ia seerti dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Contoh lain, qiyamuhu bi nafsihi. Kalau kita buka Quran, kita takkan jumpa perkataan qiyamuhu bi nafsihi. Tetapi ada ke tidak pada aspek makna? Ada. Dalam Quran ada yang semakna dengan qiyamuhu bi nafsihi, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Iaitu mafhumnya Allah Taala ghani. Apakah maksud ghani? Maksud ghani adalah Allah Maha Kaya. Maha Kaya di sini berarti Allah tidak berhajat kepada alam. Apakah maksud alam? Alam adalah setiap sesuatu selain Allah. Itulah alam. Jadi fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah tak berhajat kepada alam, maka ia semakna dengan, seerti dengan qiyamuhu bi nafsihi. Begitulah seterusnya sifat-sifat lain yang lafaznya kalau tak jumpa pada Quran tapi ada pada aspek makna. Jadi pertama kita lihat daripada mana mereka dakwa yang konon-kononnya sifat 20 tak ada pada Quran, dan mereka dakwa ia daripada falsafah Yunani, Greek yang sesat. Mendakwa falsafah Yunani tanpa sebarang bukti. Adakah bukti yang mengatakan Plato, Socrates dan juga selainnya dahulu ajar sifat 20? Tak ada sebarang bukti. Okey. Yang kedua tuan-tuan, kalau maknanya semestinya Nabi dah ajar sahabat-sahabat sifat-sifat Allah, sifat 20. Nampak? Kenapa 20? Sebab ulama buka Al-Quran, mereka dapati inilah sifat-sifat yang Allah terangkan pada Quran. Mereka keluarkan, mereka bukukan, mereka namakan dengan sifat 20. Dan kalaulah tuan-tuan Nabi tak pernah ajar langsung sifat 20,
maka nescaya sahabat-sahabat Nabi dahulu akan kata kepada baginda, mereka pasti akan kata, wahai Muhammad, terangkan kepada kami Tuhan yang kau sembah. Maka semestinya Nabi berdakwah memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang Nabi sembah, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala berkuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, melakukan apa yang dikehendaki. Jadi semestinya Nabi ajar sifat-sifat Allah kepada para sahabat.